Orang yang sanggup bunuh seorang ibu dan budak berusia 11 tahun memang berhati binatang. Kalau ada depan aku, memang sebelum tu, saya minta jasa baik korang rakyat Malaysia untuk support channel baru saya ini dengan subscribe dan share video ni kepada kawan-kawan korang. Tolong subscribe ya. Saya akan muat naik video setiap 2 hari dan akan ulas kronologi kes-kes panas yang berlaku dalam Malaysia dalam masa 24 jam. Selamat datang ke Pengulas Bertopeng. Hari ini kita akan bongkar satu lagi tragedi berdarah yang menggembarkan negara. Kes ni berlaku di Juru, seberang Perai, Pulau Pinang. Seorang ibu dengan nama Saria dan anak angkatnya Alisha dijumpai mati dibunuh di rumah sewa mereka. 2 nyawa suci dicabut dengan cara yang amat kejam. Hari ini kita bukan hanya berkabung, kita akan menuntut jawapan, kita akan bedah siasat, kronologi penemuan mayat, motif gelap di sebalik tragedi ini dan yang paling penting, kita akan kritik kegagalan sosial dan kegagalan pihak yang sepatutnya menjadi pelindung. Adakah tragedi ini boleh dielakkan? Kekal bersama. Tragedi ini berlaku di Kampung Sekolah Juru, Pulau Pinang, yang mana digemparkan dengan pembunuhan kejam 2 beranak. Rumah yang sepatutnya menjadi tempat paling selamat, namun berubah bila 2 beranak ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan mengerikan. Tubuh mereka menanggung kecederaan luar biasa sehingga ke akhir nyawa. Terlalu kejam, lebih teruk daripada binatang. Luah Bismi Cik Hin berusia 60 tahun, merupakan abang kepada mangsa pertama Saria Cik Hin 51 tahun. Sekaligus menggambarkan betapa dahsyatnya tragedi yang meragut nyawa wanita dan anak angkat Nur Afrina Alisha Abdul Rahim berusia 11 tahun. Berikut merupakan kronologi kejadian yang meruntun hati. Kira-kira jam 7.30 malam hari Sabtu, mayat wanita dan anak perempuannya dipercayai dibunuh. Ditemukan oleh suami wanita berkenaan yang pulang ke rumah kira-kira jam 7.30 malam di sebuah rumah di Juru di sini malam Sabtu. Difahamkan mayat wanita itu ditemukan di bahagian dapur tingkat bawah dalam keadaan menyayat hati dengan kepalanya hampir putus, manakala anaknya ditemukan dalam keadaan meniarap, berlumuran darah di tingkat atas rumah. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizi Ismail ketika dihubungi bernama memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sebuah rakaman suara tular berupa luahan pilu seorang lelaki selepas menemukan isteri dan anak perempuannya mati dibunuh. Assalamualaikum Daus. Esok abang tak kerja tau. Isteri aku dan anak aku kena bunuh dekat rumah. Merupakan rakaman suara berdurasi 20 saat yang tular di media sosial itu memaparkan lelaki berkenaan dipercayai suami mangsa. Seorang jiran turut terkejut apabila lelaki berkenaan datang ke rumahnya untuk memaklumkan bahawa isteri serta anak perempuannya telah mati dibunuh. Jiran dikenali sebagai Ida memaklumkan lelaki itu memberi salam 2 kali sebelum memberitahu bahawa isterinya dan anak perempuannya telah dibunuh. Difahamkan ketika itu azan maghrib baru berkumandang dan lelaki berkenaan yang masih berpakaian kerja baru pulang menunggang motosikal. Wajahnya kelihatan sebak sebelum bergegas pergi. Lelaki berkenaan yang bekerja sebagai pengawal keselamatan sempat bertanya sama ada dia ternampak kereta atau apa-apa kenderaan mencurigakan masuk ke kawasan rumahnya.
Jiran berkenaan memaklumkan tidak perasan apa-apa yang pelik atau mendengar bunyi bisikan maupun jeritan. Keluarga kecil berkenaan difahamkan menyewa di rumah tersebut kira-kira 2 tahun lalu dan tiada insiden mencurigakan atau pertengkaran dilihat antara mereka sebelum ini. Sementara itu, pakar patologi forensik Hospital Pulau Pinang, Datuk Dr. Zahari Noor berkata, hasil bedah siasat mendapati kedua-dua mangsa mengalami kecederaan serius pada bahagian belakang leher yang dipercayai menjadi punca utama kematian mereka. Dua mangsa itu meninggal dunia dalam tempoh yang hampir sama dan luka yang dialami sangat teruk berpunca daripada senjata tajam seperti pisau pemotong daging. Kesan kecederaan lain pada tubuh mangsa yang menunjukkan kemungkinan berlaku pergelutan sebelum kejadian seolah cuba menangkis serangan. Beliau berkata, berdasarkan pemerhatian mangsa pertama telah diserang terlebih dahulu sebelum suspek naik ke tingkat atas dan menyerang anaknya. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizi Ismail berkata polis masih meneruskan siasatan lanjut bagi mengenal pasti motif pembunuhan. Suami mangsa berusia 57 tahun ditahan reman selama seminggu hingga 25 Oktober ini bagi membantu kesiasatan kes berkenaan. Walaupun lelaki itu ditahan hingga 25 Oktober ini dan siasatan tetap diteruskan untuk mengenal pasti motif kejadian dan pelaku sebenar. Menurut Bismi Cik Hin, 60 tahun, abang kepada mangsa yang dibunuh, menurutnya Suraya Cik Hin, 51 tahun, merupakan adik bongsu daripada 6 adik-beradik dan seorang yang peramah dan disenangi ramai. Mengakui kali terakhir bertemu Saria ketika majlis perkahwinan anak saudaranya, Bismi mengakui tidak mengetahui banyak latar belakang si lelaki yang merupakan suami si adik. Saya pun tak tahu, dengar-dengar dah kahwin. Saya pun tak pernah bersembang dengan suaminya yang ini. Tapi mereka kahwin tak sampai 5 tahun, sambungnya. Dia yang masih terkejut dengan kejadian itu turut memohon agar pihak polis menjalankan siasatan terperinci serta menjatuhkan hukuman setimpal terhadap suspek. Difahamkan jenazah dua beranak itu akan dikebumikan di Sik malam ini. Menurut sumber dan penemuan polis, kita boleh bayangkan situasi tegang yang berlaku sebelum penemuan mayat. Perbuatan kejam itu dipercayai berlaku sebelum jam 7.30 malam. Kita bayangkan detik ketakutan yang dihadapi oleh Saria dan anak perempuannya sebelum dipaksa berhadapan dengan takdir yang mengerikan. Siapa sahaja yang tergamak menggunakan senjata tajam seperti pisau pemotong daging untuk menyerang dan mematikan mangsa dengan tetakan di leher. Ini bukan perbuatan manusia. Ia menunjukkan niat membunuh yang sangat dingin dan tidak berperi kemanusiaan. Kita tak akan biarkan pelaku bersembunyi. Hari ini, jenazah Saria dan Alisha dibawa pulang ke Sik, Kedah untuk dikebumikan. Keluarga mereka menuntut keadilan. Komuniti Juru kini hidup dalam ketakutan. Jika seorang kanak-kanak yang berusia 11 tahun boleh dibunuh dalam rumah sendiri, mana lagi tempat yang selamat? Kita akan terus memantau perkembangan kes ini. Polis perlu melengkapkan siasatan dengan segera. Masyarakat pula perlu berhenti bersikap acuh tak acuh. Jika anda nampak keganasan, laporkan. Jangan tunggu sehingga tragedi berdarah berlaku. Apakah pendapat anda tentang hukuman yang setimpal bagi pelaku kejam ini? Komen di bawah dengan hashtag keadilan Saria. Jangan lupa like video ni, subscribe channel Pengulas Bertopeng dan tekan loceng notifikasi. Kita akan kembali dengan pendedahan yang lebih panas. Assalamualaikum.